Assalamualaikum sahabat. Saya masak gulai lemak ikan patin. Bahan dia simple je. Bawang merah. Saya tumbuk bersama cili hidup 2 biji je. Lepas tu ataupun kita orang panggil cili siam. Sebab ada label dekat tu kan. Pasaraya tu tulis cili siam yang sederhana tu. Saya cili api, saya tak boleh makan. Pedas kan, pedas sangat. Okey, asam keping, serbuk kunyit, garam, sedikit ajinomoto. Itu saja. Memang simple. Tapi pastikan sedap. Apa makna kalau saya seluapi sikit sebab saya sambil cakap ni. Bukan makna kalau bahan sikit dia tak sedap. Okey, rasa dia dah okey. Rasa garam dia. Dan daun kunyit lah. Daun kunyit yang saya ambil ni lebar sangat. So ikutkan lagi banyak tadi saya letak dalam peti sejuk. Saya basuh. Letak dalam peti sejuk, tapi nanti nak guna basuh lagi sekali. Sebab dia melepek dalam ataupun ada di dalam peti sejuk tu kan, dekat rak-rak dia tu. So basuh lagi sekali lah. Jangan pula cakap ceroi lah apalah, sebab pernah je kan saya masak. Orang kata ceroi apa kan. Sebab kunyit kena tambah kunyit hidup lah. Itu depend lah. Saya kalau ada kunyit hidup boleh tambah kan. Saya guna sebut kunyit je. Dan 2 sudu kecil je tadi. Saya malas nak lagi kuning kan. Macam ni pun dah okey lah. Bagi saya. Terpulang pada masing-masing. Kalau nak lagi kuning buatlah kan. Lepas tu kalau nak pedas tambahlah kan cili. Tapi kalau orang macam ni saya jawab. Kadang-kadang saya jawab sikit-sikit je. Lepas tu kadang-kadang orang macam ni dia yang hilang menyepi kan. Dia tak nak balas balik. Sebab dia dah segalanya, dia dah komen. Dia macam mana cakapnya, dia macam dia yang punya YouTube tu, dia punya channel tu. Padahal channel saya. Sebelum tadi saya dah panaskan sikit kan. Tapi kalau saya sambung lagi panjang lah. Kalau saya buat dari mula, maksudnya video ni lagi panjang lah. Dan seperti yang sedia maklum, family saya ni banyak makan kuah. So jadi macam ni dah okey dah ni. Dah better dah ni. Husband saya jenis makan kuah banyak dia tak ada pun lah komplain cair ke apa ke. Macam ni sebenarnya dah okey dah. Cuma dia ada tahap, kalau nak pekat lagi sikit boleh. Macam tu. Kita rasa lagi sekali. Asam pun dah cukup. Lagi sekali saya just letak bawang merah yang ditumbuk dengan cili hidup, asam keping, serbuk kunyit, garam dan sedikit ajinomoto.
dan daun kunyit serta santan. Itu saja. Saya masak ikut kesesuaian family saya. Bukan ikut kehendak orang ramai kan. Sebenarnya santan ada lagi, tapi saya nak simpan, nak save. Dan bagi saya dah okey dah ni. Ini pun saya tunggu kan lama. Sekarang daun kunyit tu pun dah kecut. Asam keping dah kecut. Semua dah kecut lah. Ada santan kotak balance saya buat agar-agar itu sikit. Tapi saya ada letak air sama. Lepas tu air dalam kotak dan air dalam kuali ni. So saya ambil satu kotak lagi dan saya guna separuh lah. Bukannya terlampau sikit ke, ini dah okey lah ni. Okey guys, jemput makan. Terima kasih. Saya nak tutup.